Hai guys, welcome back to my YouTube channel Acting. Ditertawakan oleh gadisku nama Arisa. Oh Arisa, orang secantik nama, cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam kain banyak anginnya macam papa. Kalau dah merajuk nampak muncul sampai sana. So hari ni saya nak buat video. Ni berapa bulan saya tak tahulah. Nak tengok hari ni 16 Januari. Jadi saya akan buat video prank kawan saya. Kalau nak tahu prank apa, korang kena tengok sampai habis. Sebelum tu korang jangan lupa subscribe dulu, okey. Yang ni kejap lagi saya bersiap. Sekarang ni tunggu solat Isyak kejap. Jadi korang jangan lupa subscribe dan tengok video sampai habis, okey. Guys, korang bunyi lah. Saya nak post yang mana ni? Kejap saya pilih. Yang ni. Saya nak prank. Saya akan post yang ni. Untuk prank. Saya nak tengok kawan saya di macam mana. Itu jadi saya rasa saya nak prank diorang. Saya nak cakap yang saya ada perempuan macam menipu. Okay. Jadi saya akan prank yang ni. Saya nak prank. Nanti saya nak cakap ke kawan saya yang saya ada girlfriend. Diorang percaya ataupun tidak, itu saya tak tahu, okey. Jadi korang kena tengok video ni sampai habis. Jadi saya post. Okey. Saya dah post kan? Okey, dah post. Kita tengok diorang percaya atau tidak. Jadi saya akan prank dua orang. Sekarang ni kita masuk kat Instagram sebab saya akan prank semua orang, bukan kawan saya sahaja. Okey. Mana tadi video tadi? Aku tak jumpa dah pula dah. Ni bukan ini. Yang itu bukan. Yang ni. Okay, saya dah post. Lepas tu lepas saya post kat WhatsApp dengan IG, saya akan post kat TikTok pula. Saya nak bagi semua orang prank, kena prank dengan saya. Tapi nanti saya akan tanya kawan saya. Okay, ni TikTok saya ya. Okay, saya akan post video yang tadi ya. Video yang tadi saya post tu. Okey, dah di-post. Jadi video tu yang saya post. Jadi, sekejap lagi saya akan bersiap dan saya akan prank kawan saya. Saya akan bagi tahu kawan saya apakah reaksi diorang dan saya akan call diorang. Apa yang diorang akan cakap. Ataupun diorang senyap atau diorang tegur saya. Itu korang kena tengok sampai habis, okey. Jangan lupa subscribe dulu. Saya akan rakam dekat depan ni ya. Jadi first saya akan prank kawan saya dulu. Sebab kawan saya yang 3 orang ataupun 2 orang yang saya akan prank ya. Jadi korang tengok dulu video sampai habis. Macam biasa jangan lupa subscribe, itu saja. Jadi korang tengok sampai habis ya. So guys, kita dah start video. Saya tak nak video lambat-lambatkan. Jadi video ni saya akan prank kawan saya. Kalau korang nak tahu siapa, korang kena tengok dulu. Jadi saya nak prank first orang yang pertama. Tapi masalahnya kawan saya dia tak tengok lagi video saya. Macam mana saya nak prank? Macam mana saya nak prank kawan saya kalau dia tak tengok lagi video saya? Yang tu, saya nak call pun tak boleh lah. Dia tak on. Macam mana ni? Siapa yang orang pertama? Tak apalah, kita orang pertama adalah kalau nak tahu sebab dia tak pernah masuk video saya. Dan dia yang like, kau tahu tak kawan saya tu, Dia like video yang saya post tadi tu kat WhatsApp. Dia like dan dia tak komen pun. Cuma dia like tu. Sebenarnya dia tak ada boyfriend pun, tapi dia like. Jadi macam katanya dia ni. Jadi kalau nak tahu siapa yang katal itu tak baik sebenarnya. Sekejap korang kalau dengar macam-macam tu, macam biasa saya ajar korang, tutup telinga. Okey. Mana pula aku ni dah lupa dah ni. Sebenarnya saya banyak berfikir hari ni. Siapa saya dah otak saya cepat lupa. Aku dah tekan rekod kan? Dah. Tak menyesal aku nanti. Okay, kita rekod. Bunyi mikrofon. Saya tak tahu dia angkat atau tidak. Dia tak pernah rakam mikrofon. Jadi dia pun tak kat sini.
Saya call lah. Dia tak angkat. Bismillah. Saya harap jadilah ya. Rancangan saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, tolong aku. Aku takut sebenarnya. Tapi nak juga tengok reaksi kawan saya. Dia tak angkat lah. Sebenarnya sebab ni phone mak dia. Dia kongsi phone mak dia. Jadi saya takut dia tak angkat. Dan mak dia angkat, mampus aku. Nak jawab apa nanti ni? Dia tak angkat guys. Dia tak angkat. Jadi kita try satu lagi sekali. Dan nombor orang nombor 2 orang yang kawan aku juga. Cuma saya tak tahu yang tak. Saya tahu lah macam mana saya berconfident nak pakai tudung bawal dia. Saya pakai spek ni sebabkan saya nak bagi tudung saya menjadi atas ni. Sebab dia tak menjadi, saya kosong tak menjadi. Buat tu macam makcik. Orang yang bakar macam kakak saya pakai macam makcik dia. Dia tak angkat guys. Kalau tak angkat, kita call orang lain pula ya. Okay. Kita call orang yang nombor 2. Orang yang nombor 2. Nak call yang tu macam serba salah. Serba salah ke tak ya? Sekejap nak fikir. Macam over. Aku nak plan macam mana sebenarnya. Dekat sebab macam ni. Akak-akak call kan dia cakap macam ni. Weh, kau dah tengok tak video saya? Video aku. Macam tu ke? Macam, weh, kau dah tengok ke video aku? Video yang aku post status tu. Kau dah ada girlfriend tu ke? Macam macam tu ke aku nak prank kawan aku? Macam tak berapa lah. Jadi aku tak tahulah ya. Kita nak prank tak? Nak prank tak? Kita nak call tak? Jadi orang yang seterusnya adalah Putri. Tapi dia tak online guys. Okay, dia tak online. Dia tak online ya. Saya dah ikut kat sini juga. Putri, mu duduk agak apa? Mu duduk agak apa? Mu duduk agak apa? Mu tengok ada status aku. Mu tengoklah dulu. Jahatnya, saya dah suka, rancangan ni. Saya tutup dia, saya mute dia. Saya suruh dia tengok dia. Mu tengok. Tengoklah. Weh, akan ada giveaway weh. Akan ada giveaway. Aku ada boyfriend. Percaya? Apa mu tak percaya? Ni betul lah. Kok bisa? Jauh ni tu. Betul lah. Ya lah. Umurnya sama umur kita. Tak, itu rasa kepada kita. Tak percaya ke? Betul. Seorang Anissa kok bisa pacaran? Umurnya 18. 18 tu umur kita siap. Kita kan 18. mula berdiri dah ni. Tak sedar dah tua tu. Yang umurnya 18. Nama ya urut A depan. Mu tengok kan aku tak love tu. Percaya. Kenapa mu tak percaya aku? Kenapa mu tak percaya aku? Tahu tak mu Nirah like video tu.
pun nak kejut. Tu normal ke? Semua tu pelik. Tiba je. Ya. Dia buat bawa pagi. Bawa pagi. Dia tahu. Dia tahu dah. Betul? Tu dia biasa je lah. Kau bisa sih. Bapa pun tak percaya kat aku. Ni betul tau. Aku rasa macam pelik. Tak pelik. Bapa pun pelik. Bagi sebab-sebab. Pelik lah. Dia bagi sebab bapa mu tak percaya. Bagi sebab bapa mu tak percaya. Tu sebab tak ada yang tak pasal jatuh. Okey. Kedua, sibuk pasal kereta. Lagi? Tiga, kamu tak pernah kewek. Lagi? Tak pernah ambil jatuh. Okey, tu je sebabmu. Ada lagi pasal tak nak mikir yang tak keren. Apa mau aku premu? Mana ada aku premu? Aku post dekat TikTok, IG. Sebentar ya, sebentar. Ini. Mak masuk Mika. Masuk aku saja. Beli aku. Dia tak masuk pun. Dia busy tu. Tidak ya. Buka TikTok je. Tak akak weh. Aku kaget. Arisa tengah bahagia sekarang. Mulut pagi aku dah loading. Aku beli. Dia tak akak weh. Tak ni memang dah angkat tu kalau masa-masa ni ya. Dia nak pegang Main macam tu. TikTok. Main TikTok. Dia kan aku nak komok Fika. Kamu kejut mak dia. Family aku pun tak tahu weh. Betul kan? Tahu. Tapi family aku ya sebab dia tahu aku tak kewek. Pelik. Seorang Arisa bisa berpacaran. Aku manusia bukan robot. Tapi aku macam pelik gila. Aku pelik. Wow. Ya Allah. Selama berapa tahun? Weh, tak akak aku. Saya busy dulu. Bisa kau namanya saya tidur pelambat. Busy scroll TikTok. Kau tahu Munirah like, dia tahu Munirah like video tu. Aku tak percaya Munirah like. Aku kaget. Percaya. Ha? Sebenarnya aku prank. Aku prank mula ni aku duk buat YouTube ni. Tak, tu aku macam pelik. Nipu ni mesti nipu. Aku duk kecek depan kamera lah ni. Mumpung seorang mu dengar. Ha? Seorang mu dah dengar lah ni kat YouTube. Lalu. Buat apa? Video prank tu lah. Tapi macam tak apa-apa nak prank sebab kan aku pergi korek. Patutnya aku tak kena korek pun tapi aku nak tengok reaction semua. Gila, aku kejut. Tapi aku nak tadi aku call Munirah 2 kali je tak akak. Gila. Sebab Munirah orang buat like kan jadi aku nak call dia nak suruh dia akak. Dia tak akak. Mu jangan bagi tahu Zu dengan Fika ya aku nak prank saya pula. Okey, bos. Siap. Okay, mu naikkan pakai YouTube. Pakai chat.
Aku tak boleh lah. Kecek lah. Enggak apa, aku kecek. Seorang budak rakil lah ni. So kamu memang dengar kat YouTube. Kau memang tak guna. Saya tak tahu apa yang dia kata sebenarnya. Tapi memang tak percaya benar tak? Aku memang tak percaya kau. Kau ajar. Apa pun dia cakap aku. Lu tahu kan sayang. Kalau ada sayang kau nak percaya saya. Mana boleh gitu. Tak percaya kalau tempat ni. Sumpah aku tak percaya. Kalau tempat lain tu boleh lah. Belajar aku ke apa kau. Ish. Ya ke kau? Dah aku nak pergi ke Sekyo pula. Aku nak prank Alia padahal. Alia waktu Alia ada kelas aku dulu tu. Tapi aku tak nak ikan aku yo. Aku ajar. Aku nak ikan aku yo. Mana nak tahu? Sebab dia tahu juga aku pun tak kewe. Sebab tak mungkin. Sumpah tak mungkin. Aku nak prank Alia lah pula. Tak yakin. Kau piu pun. Ha? Aku ambil kat cacuk tu. Video tu lama dah. Malah baru aku tengok dah. Aku cari jumpa. Aku saja nak pada sebab story penuh. Lepas tu jumpa video tu. Aku pun apa hari ni? Aku nak tengok. Padahal ni aku nak buat video. Aku nak buat video aku putus. Lepas tu aku ngadu ke Sekmu. Lepas tu tak jadi. Nak buat video tu aku nak buat video lain. Prank kewe kau ah. Kalau aku tak percaya kau. Jadi kau tak percaya. Nah. Kalau buat kewe memang aku tak percaya dah. Tapi Kalau aku tak. aku tak nak ikut apa dah. Dah lah. Aku nak ke Adia pula. Okay. Okay, bye Putri. Bye. Aku nak prank pada mukamu. Apa? Aku dah tutup kau dia. Okay, orang seterusnya adalah Alia. Bukan Alia adik saya, Alia orang lain dia. Saya tak tahu macam mana nak prank dia. Kau rasanya saya je dengar suara. Dia tak angkat ni. Kau dia tengok orang dengan profil ni. Macam mana nak call ni? Sekejap dia WhatsApp aku. Percaya lah. Kau siapa yang orang seterusnya? Moira tak angkat. Tika tak angkat. Suraini tak angkat. Siapa? Dia balik Alia. Aku cakap dia tak angkat. Dia WhatsApp tapi dia tak angkat. Orang seterusnya adalah Tika. Tapi dia tak tahulah. Dia tanya bakpo. Apanya bakpo? Ni budak ni memang tak angkat ni. Tak dia orang call dia tak angkat dia. Apa yang payah sangat nak kat call? Aku tahulah aku ni jarang korang. Memang aku jarang korang. Itu ni. Dia jujur Lebih dia jujur. Saya memang jarang call orang dia sebabkan saya tak suka call orang. Orang pun tak call orang call saya. Tak ada yang lagi. Ada orang call saya. Orang call saya pun family saya. Kawan saya tu penjarang dia. Aku duduk kau dengan kewe aku ni. Aku jatuh. Dia kawan kewe yo. Aku nak prank yo. Pasal kewe. Kau kewe yo. Ish Alia. Dia yang melihat video ini. Kenapa jadi macam tu ya? Apa Fika ni? Payah nak akak kau ni. Oh, lebih suka penamu. Mana pun WhatsApp dengan aku. Siapa aku game video? Aku jangan game video bodoh. Aku dah sayang. Tapi game video. Alah. Itu sakit lah. Tapi macam dia macam masih bersalah sebab aku nak prank. Aku nak tanya soalan je. Aku nak tanya soalan je. Batuk je. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Aku cakap dah dia tak angkat.
Geramnya aku. Kawan aku ni payah nak akak kos sebenarnya. Ni hari sebenarnya senang je nak akak kos. Tapi jarang dia nak senang tu. Dia baikkan susah nak angkat kau juga. Jadi kalau orang call kan, dia nak aku yang angkat. Lepas tu dah aku SPAM. Banyak-banyak kat aku je. Apa ni? Dia kenapa dia minta dua orang? Aku seorang je. Macam tak berbaloi lah Risa siap-siap semata-mata seorang je aku prank. Macam gampang. Tak angkat lah weh. Ya Allah. Bukan lama nak suruh bebe ni. Ni memang kawan saya minta membebe. Saya selalu membebe kat kawan saya. Lepas tu dia kata saya garam padahal tak pun. Padahal saya tak garam pun. Tak pun. Dia baik je. Saya memang kalau bercakap dengan kawan saya memang macam tu. Tengok panggilan suara terlepas dia nak angkat kembali. Dia angkat lah, kau tak angkat jaga kau ya. Sabar Risa. Mu duduk kau game mu kau. Apa? Aku nak tanya soalan. Mu tengok ke video dekat status aku tu? Ha? Ya kan giveaway weh. Sama. Mu tengok ke? Iya sama Risa. Betul. Bukti. Terbukti lah ya Allah. Bukti kan dia. Tak bukti. Betul lah. Video kau dah tu betul tu. Ni video tu tak kita anjay. Video kan gitu lah. Aku dah pakai screen itu. Aku screenshot lepas tu buat cacuk. Tipu. Apa tak percaya. Aku dah habis itu pun apa lain Cak. Mana ada. Nampak original lah. Aku siap tulis. Tak love lagi. Siap tak love lagi. Babi. Betul. Sejak bila pula meminat game anjay. Male sagi. Aku baru je kenal. Umur yang 18. Sejak bila pula meminat game ni. Nama dia huruf R. Bapa mu tak cakap aku ni. Baru kena setahun. Lepas tu mu tak cakap aku dah. Sejak bila meminat game ni. Aku ayat baru. Aku tu kenal Risa aku lah. Risa aku tak ada game ni. Mu baru kenal aku setahun. Mu tak tahu pun. Aku kenal mu tak minat game. Kecok sa game pun mestinya. Bagi bapa sebab mu tak percaya kat aku. Sebab mu tak minat game. Sebab mu kalau kecok masa game mesti-mestinya. Mu tak ada reaction. Lepas tu? Suruh mu berlariku. Lepas tu? Lepas tu apa? Kau putihmu. Kamu game. Ada bukti. Bentar kat kamu. Ada bukti. Tak. Mana bukti? Ini kan cari dulu. Tu, jumpa ada bukti tu. Tengok tu. Nipu aku yang borek sekali. Betul lah. Menipu lah. Betul. Tu bukti dah tu. Kekak pun tak buat anjay. Oh, dah tu buat lama. Sejak bila mana game bulan ni? Baru aku ayat. Aku nak tengok gambar baju hijau tu. Baju hijau tu aku lah. Baju hijau tu aku.
Salah gambar tu. Tak gambar zaman dulu tu, gambar lama tu. Tak apalah. Dah lah kena buat dia. Mana bagi hijau ni? Banyak sangat kajol hijau. Oh, ni jumpa lagi hijau. Mana hijau? Banyak hijau ni. Gambar mana kau pakai? Aku tak ingat. Mana gambar ni? Banyak sangat lah gambar kau ni. And gambar baju apa? Gambar tu. Gambar tu. Gambar baju hijau tadi mau minta ke? Baju apa sekali? Baju purple. Aku dia tak tunjuk muka you ni. Dia tak tunjuk muka you, dia semua tunjuk rambut. Muka dia tak setunjuk. Aku tahu buat apa. Patutnya mau belikan ni anjay. Tahu? Mas. Buat dia budak bola. Kalau kena bola mesti ada nampak je no. Aku nak semua tutup muka you. Terata. Gambar yang main bola tu. Weh, Apa budak putih banyak. Sebab aku belum kuku lagi cari home ni. Sekejap. Banyak tak gambar you. Siapa yang kita tahu mungkin muari Oh, Putri. itu tahu itu. Siapa tu? Tika. Dok, dia tak akak kau. Aku koyo, aku nak koyo. Aku tak tengok. Ni aku atas kamu ni. Muhammad lebih interest. Mana ada? Dia pun berdasar dia sama Muhammad lebih interest kau. Mana ada? Gambar you lah. Yang atas kat aku tu gambar you. Sumpah demi Allah. Mana boleh buat gitu? Kalau bertemu ya sam. Kalau bertemu ya. Mu ni dah aku ni baru nak prank mu. Tak jadi you know. Tenang, aku percaya. Putri, you pun nak percaya juga. Tapi you boleh nampak macam percaya. Aku tahu mu kan lebih nak kewe pun. Bapak kewe ni orang dia kecik dengan mu. Kalau kecik dengan mu tanya pasal kewe kamu mu senyap tak ada reaksi tu. Ada lah reaction. Ayu dah. Macam aku gini. Tapi betul lah tu pada gambar apa tu gambar. Oh, apa tu ex crush aku. Nipu gambar Pinterest saja. Dok, memang ya tu. Baju purple tu. Satu dah ni aku dah tak crush kat dia dah. Tu video tu masa tingkat Teligo. Orang tingkat Teligo. Lama. Pelik lah. Aku kerja juga tengok status mu tak ada kata. Nak tahu risau kewe. Pulak dia. Pernah tengok aku. Aku tengok aku baik aku fikir. Aku senang tengok Risa ni tak minat babak kewe. Orang kecik masa kewe tak ada reaction tu. Oh ya. Tak mungkin ku ada ni you edit apa ni. Aku kata biarlah. Oh mantap ni. Lo ni duduk buat video tahu. Nak kecek lo ni. Sikit tak? Aku dah buat video dah ni prank. Babi. Sebab tak aku suruh makan call. Janganlah. Astaga. Aku nak prank lain pun dah. Siap jaga. Aku balik ni. Ha? Aku bila muka. Tak tahulah. Tapi video aku ni aku rajin video lah ni. Nanti mata aku dah link. Link jadi. Aku prank Dah. murid kedua. Serius lah?
Puteri orang pertama. Anjay. Ya, Puteri tak tengok pun. Lepas tu aku suruh dia tengok. Mu tak ada Munirah dak. Ya like video tu. Aku kau ya. Aku nak suruh dia tengok Ica ya kau dok. Masa Ya tak akak. Berapa kali aku kau ya. Kata aku nak friend Zuraini dengan Fika. Tak akak kau juga buat kapan lama. dia pelik selek-selek dua orang tu tak agak. Awak kapan lama sebab yo kata duk scroll TikTok. Mu nak ikan apa kat YouTube? Mu nak ikan apa kat YouTube? Okay, saya aku raya. Hari saya tak masuk game. Lepas tu? Dia tak ada game. Dia budak baik tak masuk game. Gitulah. Budak baik. Kali contoh kali dia. Kalau selesai orang kecek pasal game bukan apa ke? Kecek pasal game bukan apa? Kau dia ada reaction. Ya ke? Don't mind. So dia ada reaction terus, you know? Okey, itu sahaja daripada Alia. Anjay. Mu boleh sambung balik video call dengan kamu. Okay, bye-bye. Bye. Okey, orang seterusnya. Kau tengok tu. Kawan saya pun tak percayakan saya je. Kenapa kau tak percayakan saya? Korang tak percayakan saya kenapa? Saya ni saya tak tahu nak cakap apa dah. Saya baik kot tiba. Aku tu kenapa? Aku tak ingat dah ni. Ya Allah, kenapa ni? Aku tak sempat lupa ni. Tak, sebarang memang saya banyak berfikir. Tahu tak? Tak payahlah cakap aku nak fikir apa. Cuma apa. Ni sebenarnya hari ni banyak buat kerja tau. Sebab tu otak saya macam blank sikit. Dia macam pusing-pusing itu. Okay, orang seterusnya Munirah balik. Saya tak tahu dia angkat atau tidak. 3 orang lah sah. 3 orang ni kita ambil. Jadi kita akan suruh diorang post gambar letak kat tepi ni. Tepi ni ataupun tepi ni, okey? Aduh. Tak angkat call lah. Munirah apa nama macam nama saya pun aku tak tahu pernah. Aku ni dah cepat lupa. Nama kawan dia lah banyak. Aku lupa ni. Aku ingat. Nama dia Munirah Amaldina. Sebab saya pernah live dengan dia. Jadi kalau kau tengok tadi kat video tadi pula. Yang kawan saya bercakap tadi. Orang sendiri pun tak percayakan saya. Ini korang kawan aku 3 tahun, setahun. Kau tak percayakan aku ke? Kenapa? Saya tahu lah kenapa. Sebab kau tengok kena orang puji-puji saja. Budak ni kan kat sekolah kena rembat kat aku nanti kan. Ayah betul nak angkat call. Jadi kalau aku tak angkat call, kau tahu tak dia akan bebel dekat aku. Kalau dia tak angkat call, aku senyap je. Kalau marah, kejap je dia. Ini dah tak suka ni. Okay, sebabkan dia tak angkat, kita akan call Zuraini, okay? Zuraini. Banyak atik nombor ya. Mana-mana Aku ni pening banyak sangat nombor. Oh ni, nombor ni. Tidak dapat membuat panggilan. Tidak dapat membuat panggilan kerana Zuraini nombor 2 tidak didaftar pada WhatsApp. Tentukan nombor kau. Okey. Dia tak angkat call lah. Kita tunggu dia angkat call sekejap ya. Okay guys, kawan saya tak angkat call Zuraini tu. Jadi saya akan prank Fika. Fika ni banyak cakap mulut ni. Jadi baby kat aku. Okay, kita start call Fika. Fika ni. Okay guys, sebab saya terdesak, saya terpaksa call abang saya. Saya nak call abang saya, nak prank dia. Jadi saya kena tanya dia tengah buat apa dulu. Kalau dia tengah rehat tak apa. Kalau dia tengah kecil, saya tak ada nak call dia. Sebab dia tengok tau. Habis yang duduk ke apa? Okay. Duduk makan.
Duduk makan. Ha. Abang mu tengok story aku kat TikTok kan? Ha. Aku giveaway abang. Ha? Aku giveaway. Dia. Nyorek lah. Mana? Betul lah. Mana? Orang KL. Tak marah ke? Dia umur berapa? 18. Aku Ayah dan kakak. Bapa. Tak payah. Pakai SPF dulu. Tapi Ha? Tapi tak ada orang yang dengar cerita aku. Dia tahu. Tapi fokus SPF dulu. Dengarlah kata aku. Ni adik tahu tak? Apa tahu tak? Adik tahu. Abah je tak tahu. Ha. Tak payah. Tapi Apa tahu kucing nanti. abah mu tak marah je. Mu sedap SPF tahun ni. Aku tahu. Tahun ni SPF ke? Lepas tu mu kewek ke? Apa? Dari dulu pun mu giveaway. Aku yang tak tahu. Kamu ni. Instagram sang dah apa? Aku sayang jugalah. Sang tak apa mu sudah lebih-lebih ha. Mu tu SPN tahun ni. Tapi dia duduk jauh lah. Dia duduk KL. Aku duduk Kelantan jauh ke. Ha? Dia duduk KL. Aku duduk Kelantan. Sekejap. Tak. Padan muka kau. Tak apa. Yes. Aku tengok kali ni aku berjalan. Kakak. Mana ada pelik-pelik? Oh, nombor ni. SPN tahun ni. Kabar je. Mau ya apa kemana? Apa tu lagi? Abang mu tak tahu lagi. Aku ya abang mu tak marah Mungkin nak yang mana? TikTok. Ha? Dekat IG. Tapi ya cek dulu. Yo. Yo, cek dulu. Kau ke SPN dulu. Kau mu SPN mu nak kewe kakak aku tak mahu. Kau ni kau ke SPN. Pakai kau semua kau ke SPN. Aku ni SPN. Aku agak kat adik-adik yang learning. Sebab itulah aku untuk itu nanti mu cari tahu apa mu impact kau SPN ke apa semua. Baca aku tak CV itu. Bukan aku tak CV. Tunggu habis SPN dulu. Pasti. Kalau arwah umi tahu pun arwah umi yang gini. Tak usah aku dah putus ke bawah je kewek dengan you. Tapi bila mu tak kewe? Minggu ni. Ha? Minggu ni. Tak bayar dulu kakak. Bayar dia sign dulu. Nak gapo sign gapak pun tak apa. Jangan kewe. Sebab gapo nanti belajar mu drop nanti. SPN mu aku dah lah tak ada SPN tu. Bang adik-adik lah ni. Sebab SPN mu nak kewe-kewe lah kakak. Aku tak mahu. Tak adil. Apa? Bapa percaya aku premung lah. Sorry, kau sorry cerita tu.
Aku akan cacuk lah. Tak payah. Murah ni dah aku duduk rakit kat YouTube ni. So kamu dengar. Ya. Ha? So kamu dengar kat YouTube lah ni. Tak payah. Bapa yang tak payah, aku tak kewe pun mama ke aku. Aku prank je. Sebab aku kena buat video YouTube. Jadi terpaksa lah buat video. Kena gaji buat video lah ni. Video aku naik lah ni. Makin bercakap. Dia mau makin cekik pada muka mu. Mulut kata ya Alhamdulillah. Dah lah. Pasal ni aku baru nak suruh ikan cik. Mu dengar tak? Okay, nampaknya Faiz sudah hilang. Jadi biarkan dia. Okay. Saya tutup kau dah. Jadi guys, kat sini sahaja kat video saya. Nampak tak? Kali ni saya punya prank menjadi ya. Tapi banyak kan nak bukti. Sebenarnya tu kan yang lepas-lepas tu saya tembak je. Sebenarnya ya. Sebenarnya je pun tak ada. Sebenarnya apa yang aku nak cakap tadi? Tengok, dah lupa. Ini nak kewek kau lepas lupa untuk ni. Sebenarnya ya okay, video pertama tu adalah video dekat Capcuk. Video tu dah lama dah sebenarnya. Tahun bila saya tak ingat dah. 2024 ke 2025. 24 saya rasa sebab masa saya dekat T3. Jadi video tu dah lama dan saya dah prank. Saya dah niat nak prank dah masa tu. Masa saya buat video tu memang nak prank orang. Dan tahun 2026 baru boleh buat prank tu. Jadi itu hanyalah dekat TikTok. Hanya dekat Capcuk. Gambar tipu. Lepas tu gambar yang korang tengok baju purple tu. Baju purple tu. Baju purple tu adalah Semi Crush. Tapi dulu lah. Dulu. Sekarang tak dah. Sekarang memang saya tak follow IG dia. Saya tak follow dah. Betul lah dia betul lah dia budak bola. Yang crush saya dulu tu dia budak bola. Dan umur dia sama dengan saya. Dan saya tak pernah pun check dia call ke apa, tak ada. Cuma saya pernah like dan follow dia tu je. Yang lain tak ada. Saya tak pernah check call, tak ada. Okay, jangan buat fitnah, okay. Itu hanyalah saya punya crush dulu. Dulu tu memang dah, sekarang memang tak ada perasaan. Kalau korang nak tahu, Arisa ni memang payah nak berperasaan je. Ini secara jujur lah. Memang susah. Saya susah nak suka ke orang. Saya tak tahulah kenapa. Tapi memang susah nak suka ke orang. Saya macam lelaki. Memang payah. Aku tak tahu kenapa. Tapi Alhamdulillah sebab Allah bagi macam tu. Yang perasaan susah nak suka ke orang tu. Dan saya rasa tak tertarik untuk couple. Sebabkan dah berdosa satu. Dua, sebabkan dah memang tak boleh. Dan saya tak rasa tak berminat. Saya dah lebih fokus pada diri saya sendiri dan masa depan saya. Itu sahaja. Jadi, video ni bahasa saya dah panjang. Mulut saya pun dah lengah bercakap. Saya pun dah kena bebel. Dan saya dah bebel kat YouTube ni. Bebel kena bebel dengan orang pula. Orang tu dah saya tipu. Tuduh tipu. Nak bukti. Tak percaya. Macam mana dia tak. Kenapa orang nak bukti? Aku sebenarnya bukti tu tak prepare apa-apa pun. Gambar apa korang tengok tadi saya ambil dekat Pinterest. Pinterest orang panggil. Saya panggil P je lah, senang P. Gambar pun ada kat P tau. Macam budak-budak kan pakai spek. Sebabkan tu dah tak berjadi macam saya cakap tadi. Saya pun ambil gambar kat P tu, gambar penipu je. Kawan saya pun dia tak percaya. Tapi kawan saya yang puteri tu macam nak percaya lah tadi. Macam kalau aku buat lagi dia percaya 50%. Dia akan percaya 50% dia 50% dia percaya, 50% tak percaya. Kalau Alia tu pula dia macam tak percaya, macam dia nak bukti. Dia pada baru kenal saya setahun. Macam kalau puteri tu dah berapa kenal dia? Dah 4 tahun saya kenal dia. Kalau yang puteri tu.
Jadi dia percaya kat saya. Alia tak percaya langsung. Saya tengok dia percaya kat saya pun 10% saja. 10 atau 20%. Kalau abang saya tu macam 100%. Sebab abang saya ni, dia macam, saya tak tahulah macam mana. Sebab abang kan mesti ada macam marah-marah. Aku ingat dia nak marah tak bagi aku couple sampai bila. Tapi dia bagi ya. Kenapa dia bagi? Aku pun tak nak ya. Sebenarnya lebih better. Kenapa nak kena couple? Padahal boleh je kalau apa ni tak roof. Tak roof. Kalau boleh je tak roof. Kan? Aku rasa tak nak cakap banyak lah sebab tu video ni panjang. Jadi korang jangan lupa subscribe, tekan butang loceng dan insyaAllah akan post video secepat mungkin. Okay? Walaupun muka saya ni nampak macam ni mata pula spek ni nampak macam budak net. Sebab tu dong tak menjadi. Nampak tu. Jadi sampai sini saja video kita. Korang jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, share kat siapa-siapa saja. Dan bye-bye.